Siapa dekat sini pengguna Drypers? Saya tak pasti sama ada anda tahu ataupun tidak. Sebenarnya Drypers ni kita boleh claim dia punya point, dan point tu kita boleh guna untuk buat redeem macam-macam lah barangan daripada Drypers. Ok, mula-mula sekali buka Drypers Baby Club dan login. Kemudian pergi dekat bahagian ni, bahagian ni untuk masukkan Pampers punya pin. Ok, contoh ni Pampers kita kan. Dekat bahagian dalam tu dia ada kod tau. Sorry. Dekat bahagian dalam ni dia ada kod. Macam ni. Ok, saya masukkan kod ni. Masukkan. Kod ni kita boleh masukkan, nanti dia akan redeem dalam bentuk point lah. Contoh macam ni kan. Saya masukkan kod dia. C8 2W DK 5T. Kemudian tekan ni plus key. Dapat 120 point. Untuk setiap Pampers ni lebih kurang 120 point lah. Kalau pants lebih tinggi 150 macam tu. Ok, kalau nak tengok point kita ada berapa, boleh dekat sini lah, dekat kita punya profile ni, boleh tengok kita punya point berapa. Dan kalau nak redeem boleh pergi kat sini lah. Dekat point ni boleh tunjuk lah. Kalau 5000 point, apa yang boleh redeem, dia ada detail kat sini. Maknanya 4000 tadi banyak juga benda yang boleh redeem. Pampers, sabun, semua banyak kat sini. Ok, ini semua boleh redeem guna points lah. Ok, semoga perkongsian dia bermanfaat. Dan sebenarnya Pampers ni dah lama dah, bukan Pampers yang baru, Pampers yang dah lama. Dekat ni daripada beberapa tahun lepas simpan. Separuh dah key in, ada lagi dalam plastik penuh lagi ni. Tengoklah bila siap dia. Ok, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.